Masuk free. Makan sampai puas. So hari ni kita nak pergi makan durian and dengan cerita tempat tu free. Makan je sepuas hati, tak payah bayar. So kita bersiap dalam kereta je sebab takut tak sempat, takut durian habis. Kena cepat-cepat. Ya, dah ke belum? Dah siap nampak ni? Yang cepatlah, saya tak sabar ni nak makan durian. Jomlah, saya tunggu awak ni. Saya dah siap. Tuh, durian jatuh. Itu fresh. Ini yang baru punya, ambil. Sini pot makan durian tak payah bayar kan? Masuk free. Makan sampai puas. Makan sampai puas. Ni baru gugur hari ni kan? Sini ada beberapa pokok. Tak nak bagi tahu ke? Sini dekat mana? Boleh, tunggu sampai hujung video. Banyak lagi buah dia. Tanam lagi. Lepas ni ada banyak pokok. So pokok kecil tu. Ni CD apa? Ni bagi halau monyet, halau kera. Tapi tadi masa keluar awak sempat kau pakai makeup? Nampak Saya pakai ni je, brightening cream G2G. Senang. Nampak glowing kan? Kalau nak makan durian free, dekat mana? Bagi tahu location dia. Lah, balik kampung lah. Kampung diorang tak ada durian ke? Korang ada kampung yang ada durian, balik lah. Tak semestinya waktu durian kan? Sentiasa balik lah. Sentiasa balik lah. Ingatlah orang tua kat kampung tu. Pesanan ringkas. Tapi kalau ada durian tu, bonus lah. Bonus lah. Rezeki.